Daun pandan ni makcik suka. Dia wangi. Kita mati pun perlu dia. Kita nak buat kuih pun perlu dia. Lagi satu, kalau kita nak buat kuih kan, nak buat air sirap tu, kalau kita masukkan daun pandan. Pikirannya orang bodoh. Ini bukan pandai ya, sekolah tak tinggi. Dulu makcik fikir apa? Kalau aku buat pandan ni, kalau orang mati pun, orang minta pandan dengan aku, kira aku sedekah. Esok akhirat aku dapat dividen. Pikiran sendiri bodoh. Sambil-sambil menyusun sayur kan. Kalau dah naik macam sana kan, terfikir kat mana nak hantar tu, kat mana nak jual banyak-banyak, siapa nak beli. Anak yang tua cakap, mak nak buat apa mak? Orang mati takkan pakai banyak mak. Tak apa. Rezeki tu kita Tuhan ada. Bergantung pada Tuhan je. Semua orang cakap dulu pandan ni harga sebatang 7 sen. Banyak orang, 7 sen nak tanam. Makcik ni banyak kena cabar, 7 sen. Makcik tolak 20 batang, dapat RM1.40 sen. Sekarang makcik jual pakai kilo. RM3-4 sekilo kan. Kebaikan daun pandan ni banyak sebenarnya. Kalau kita rebus untuk kita minum, untuk hilangkan penyakit sendi-sendi badan, sakit-sakit badan kan, lenguh-lenguh badan, darah tinggi, cantik daun pandan ni. Tapi kita nak rajin. Kita buat, jangan sekali buat dah nak elok tak. Dia nak macam buletin harian lah. Kita buat minuman kita cantik.